Inilah pengalaman kami menyaksikan how amazing Terengganu, Malaysia. Okey, selamat pagi semua. Alhamdulillah, hari ini kita ada di sebuah negeri yang mana negeri yang kaya dengan khazanah alam yang hebat-hebat. Okey, cuba teka kat mana? Pastinya Terengganu. So sekarang kita berada di Kuala Berang. Okay, kita breakfast dulu, jom. Awak ini nak berpindah. Okey, tak sah kalau kita berada di Terengganu ni kita tak makan nasi dagang. So kita bawa Ishak pula, konten kreator kita daripada Indonesia, daripada seberang guys. So kita bagi Ishak makan nasi dagang. Kita try Ishak. Ya. Yang ni lagi sedap. Sini. Sepatutnya nasi dagang tak makan macam ni dengan ikan ni. Ya, nasi dia rasa macam mana? Nasi dia macam gurih-gurih apa? Gurih-gurih tu apa? Alamak, gurih apa? Susah pula gurih bahasa Melayu Ada apa? tak rasa-rasa macam makanan Indonesia? Ada. Ada. Macam nasi rendang. Macam nasi rendang? Yang ni rendang tak pasti lagi Indonesia ke Malaysia. So Ishak dah rasa dah. Saya nak rasa pula sedap ke tidak. Ni dengan kuah dia kita rasa dulu. Okey. Yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sedap. Makan malam. Gurih. Ya benar. Gurih. Benar. Dan satu lagi ayam lemak. Ayam lemak. Ini ayam goreng dia. Rasa kereta sport. Laju. Memang kedai ni underrated lah. Orang kena datang. Patutlah ramai. Seri Lawik Corner guys. Patutlah banyak orang kampung makan kat sini. Okay, lepas ni kita nak pergi jumpa Abang Ai pula. Okay, jom. Alright, selesai dah makan. Sekarang kita nak menuju ke checkpoint untuk bertemu dengan Abang Ai yang pernah kita buat konten sebelum ni, iaitu konten Setiu Wetland. Dan kali ni kita berkolaborasi lagi. Kita nak menuju ke Blue Pool yang ada di Data Payung. Lebih kurang 20 minit perjalanan saja. So kita invite orang dari Indonesia. Nanti Dia memandu kali ni. Apa dia? Bawa orang Malaysia jalan-jalan di Malaysia. Apa sah orang Malaysia jalan-jalan kat luar je. Malaysia pun cantik lah. Betul. Biar aku kasih tunjuk mana cantiknya Malaysia. Biar je. Woi, sombong amat. Kalau perasan dulu kita buat konten bersama dengan Ford, kita ada singgah mandi-mandi di latar Ulu Kasar yang jernih. Ni kita nak pergi yang lebih dalam lagi cantik. Alright, tu dia Abang Ai dah sampai dah. Jom. Assalamualaikum. Selamat datang ke Setiu. Okey. Kalau Mirul okey. Assalamualaikum. Mirul. So. Nanti tu korek dah boleh masuk. Okey, jom. Okey, pintu dah buka dah. Jom kita masuk. Oi. Gila ni. Ui, jernih gila ni. Hijau ya. Gila weh. Kalau sebelum ni saya dengan Ijal pergi, air dia cetek gila sampai ke bawah. Ini pasir-pasir semua dah naik atas. Betul. Masa kita pergi tu, bawah lagi dia punya sungai ni
Kereta boleh masuk. Lawa ya Allah. Nak mandi ke? Kalau nak mandi lagi ni. Yelah, dari KL tak mandi lagi. Sengaja nak mandi pagi sini. Tengok tu, jernih. Okay, ni dia kita dah sampai letak Ulu Kasar. So, Ulu Kasar Fun Map. Okay, sekarang dia tengah alihkan balak-balak yang berada di tengah jalan. Ni kenangkan ni bird. Okay. Ni Miru. Alright. Ni diorang memang selalu naik gunung-gunung. Hidden gem juga ni diorang lah cari. Alright, so plan dia hari ni kita ke letak Ulu Kasar. Lepas tu kita pergi ke Sanctuary. Kita main-main ikan kelah, guys. Okay guys, saya punya ayat satu je. Tempat jatuh lagi dia kenang. Tempat tadi kita lalu tu bukan main tekos lagi air dia. Agak. I think lebih kurang dalam sejam setengah. Jam setengah. Harap-harap hari ni air cantik. Cantik. Tadi tengok dah cantik dah. Cantik. Ni lagi cantik. Kecantikan dia level berapa tak tahu. Tadi pun tengok macam dah level 10. Yang kali ni tak tahulah level 11 ke apa ke saya tak tahu. So kita nantikan. Awal aku dah kena dah weh. Okey, dan kalau korang nak masuk dalam hutan, any hutan lah dekat Terengganu ni, sebenarnya kita kena apply permit dengan Jabatan Hutan Negeri Terengganu. The best is seminggu awal lah daripada tarikh yang korang nak pergi tu. Sekepala lebih kurang RM10 je. Wow. Ya Allah. Macam Norway weh. Serius. Oh, kan aku dah cakap Malaysia pun cantik tu. Okey, oi, birunya. Ya Allah, baru jalan berapa ratus meter, tak sampai 100 meter kan. Dah nampak dah tempat pot mandi yang best. Menghijau kebiruan. Ya Allah. Ya, korang bayangkan, korang naik pelampung daripada hujung sana. Lepas tu layan je. Arus sungai membawa kita ke hujung sungai. Okay. Okay, sekarang ni kita akan mendaki sikit dan trekking dalam 20 minit guys, untuk kita sampai ke Sanctuary Port. Untuk sesiapa yang suka nak ambil gambar waktu-waktu macam ni dalam pukul 9.30 memang sesuai untuk kita trekking dari sini ke latak Ulu Kasar. Trek dia memang rata. Santai je, jalan santai je. Tapi Hilang je. trek dia. Easy je. So sebenarnya pakai macam ni apa ni? Slipper je. Ni level rest. Darang orang hiking pakai seluar jeans ni. Orang Indon pun. Sebab trek dia senang. Orang KL pun boleh lalu lah. Amboi, dah pandai. Okay, untuk makluman semua, actually hari ni adalah hari di mana kita tim Berai TV planning untuk kita nak develop young creators. Abu Rijal dan juga Ishak yang orang kata baru menghijau macam mana kita buat konten, bagaimana Berai TV bermula, apa yang dia kena shoot. So contohnya kalau kita shoot close up shot, memberi satu impact visual dan memberi kesan emosi yang hebat. Contohnya kita nak merasakan tempat ni tempat yang cantik, menenangkan, dan kita akan deliver emosi itu melalui medium dan close up shot selalunya. Menarik kan? So kalau korang nak join projek content creator Berai TV, boleh tengok dekat bahagian description. Hubungi kami. Daripada yang bagi kata, kalau kita datang setiu ni 4 hari 3 malam pun tak cukup sebenarnya. Sebab tu lah tim Berai TV repeat ni dah kali kedua dah dengan Abang Ai ni. Yes. Kita nak bagi tahu dekat korang kat mana hidden gems, tapi ada je benda yang sorok, betul tak? Betul. Yang lain-lain kita simpan dulu. Simpan dulu, bukan tak nak bagi simpan dulu. Kasih proper apa semua tu, baru kita tayangkan pada orang. Setiu ni pun kalau nak bawa bukan setakat ada alam-alam saja. Kita ada 5 elemen yang kita boleh explore. Kita ada package hutan, kita ada package gunung, kita ada package pantai, sungai dan juga warisan dan budaya. Memang tak cukup. Okey, ni antara binatang yang ada kat sini. Boleh kita sentuh je. Ui. Wah, dah. Oi, jadi bola. Ya. Buah. Ya, nem bola. Ni apa ini? Bola. Ambil. Ni apa? Buah. Buah apa? Coba buka. Ni macam haiwan je. Buah, mana ada hewan macam tu. Orang Garut tahu tak ni apa? Tahu.
Buah siluman. Tak balik nanti bagi dia berbuah. Bagi dia berbuah. Betul tak? Sini. Okay, hadiah berbuah. Lagi 10 tahun kita datang. Setiap 3 bulan nanti ada gajah yang datang sini. Oh ya. Oh sebab gajah dia lalu rute yang sama kan? Rut yang sama, pusing. Gili-gili tu lah. Oh. So kalau kamera dapat tangkap ada laluan pergerakan gajah, dia akan on lah switch pagar tu sekarang ni. Ada gajah juga sini. Baru ada tapak tapir lah. Harap-harap tak jumpa. Dah dengar dah suara air. Nanti kita dah sampai satu tahap pendakian dah ni. Macam bohong jadi nak sampai. Jujur. Takut kena scam je lah. Dari tadi nak sampai je tak sampai-sampai. Okey, kita sampai dah di orang kata checkpoint yang pertama di sanctuary spot di mana mereka menternak ikan kelah secara natural. Tengok ni Malaysia. Woi, macam Norway, hijau. Sekarang ni kita nak rentang tali bagi untuk nak cross sungai. Ijal punya stokin dah tertinggal satu dah. Sudah dihanyut. Stokin Ijal. Tak rakam pula. Jatuh. Alah sebelah lagi lah. Kau dah tak boleh buat apa dah stokin tu. Sebab tu ikan tu depan kita. Oh, ikan kelah. Bagi besar dulu nanti abang datang. Dia ada satu lagi ikan ni. Dia macam ada line kat badan. Dia suka melekat kat atas batu. Ya Allah. Ya Tuhanku. Hebat. Bagi makan ikan dah. Makan ikan. Oh, duduk sini. Syak. Jom. Apa tu? Ambil ikan. Saya nak try air laut ke? Air apa dia? Air sungai? Ini ada. Sungai. Betul, air sungai. Tinggal kat sana ada satu spot yang cantik. So kita boleh laluan lereng ni untuk kita nak bergambar dekat situ. Memang lawa tu. Tak pernah bayang lah rupanya Malaysia ada hidden gems yang super macam ni guys. Tengok tu. Nak nangis rasanya. Time ni memang super duper cantik. Takjub rasanya bila melihat keindahan yang Allah ciptakan yang ada di Terengganu ni. Aduh, tak sangka betul. Dulu masa saya belajar dekat universiti, dekat UiTM Macang, selalulah pergi Latar Tembakar. Itu pun dah rasa macam, dekat Malaysia ada macam ni. Yang ini banyak dekat Doroi guys. Macam dekat Doroi tapi dekat Terengganu. Tengok dia punya air dia. Ya Allah, biru, hijau. Subhanallah. Macam mana rasa bang? Kita ada penampakan ikan besar di sini. Ikan AA. Sekarang ni behind the scene. Kita akan menggunakan Insta360 S Pro dan juga batu ni untuk rakam Ishak. Tapi kita akan shoot bagi ikan tu datang dulu, bagi makan tu. Lagi ikan. Ini bukan relax mangkuk. Ini budak kampung Garut ni. Tak boleh masuk air.
Mantap. Rasanya ini antara spot paling rare yang ada kat Malaysia yang saya pernah explore dulu. Selamat. Ini di mana? Indonesia ya? Ini bukan Malaysia, ini Indonesia. Ini di Bandung ni. Dan claim. Okay, sekarang ni kita dah mula dah trekking. Dan macam tadi tu totally trekking. Yang ini kita akan ada mula hiking sedikit. Setakat ini kalau kita lihat mudah, maknanya agak common. Laluan ini dijadikan sebagai trail untuk menuju ke bahagian yang seterusnya. Jadi insyaAllah kalau best lagi kalau kita boleh buat penanda. Ada tanda-tanda merah ke, yang diikat ke dekat pokok sebagai petunjuk arah. Okay, ni kita nak tengok pokok nyo lembu. Ni bunga dia. Biasa orang guna untuk survive lah. Makan buah dia. Rasa dia macam buah naga. Buah naga, pisang dia campur sekali. Ni rare ni. Isi dia dekat belakang. Ni yang elok ni. Itu ambil yang dalam dia. Belah sikit. Ini belum masak lagi ni. Kalau masak butir dia warna hitam. Ni kita makan dia. Minum air masuk mulut kita rasa manis. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Putih ni belakang. Dia kalau ni hitam tu dia masak sikit. Ni belum masak ni. Tadi kata rasa apa? Buah naga ada, pisang ada. Betul. Ni kalau tu dia ada biji-biji hitam. Ni belum masak ni. Itulah dia nyo lembu. Okey. So kalau datang kat sini, saya sarankan anda pakai baju lengan panjang. Takut ada yang tak tahan. Dan sekarang ni kita berada kat satu spot. Kita akan nampak satu laluan yang dipenuhi sarat dengan pokok-pokok resam. Bila tengok pokok resam ni teringat zaman kecil-kecil dulu. Arwah tok saya dia akan gunakan, kalau let's say cucu-cucu dia demam, dia akan ubat kita dengan air daun resam ni lah. Nanti dia akan sapu dan tepek-tepek kat kepala tu untuk bagi sejuk. Okey, tadi kalau untuk kita mendaki bukit tu lebih kurang dalam sekali kita akan hiking. Dan kemudian kita dah mula menuruni bukit dan kita akan sampai ke another spot. Yang ini memang spot ni dia kata kalau korang terjun boleh nampak daripada atas tu sampai ke dasar. Dia punya jernih dia. Masya Allah. Setiap pengembaraan ada cerita. Setiap cerita ada pelajaran. Dari landscape yang rare, budaya yang santun, hingga kebijaksanaan bangsa-bangsa yang luar biasa, semua itu kami kongsi dalam podcast Ray Nation. Ray Nation ada untuk jadi teman setia. Waktu brisk walk, jogging, dalam kereta pagi-pagi, atau saat kau rasa sunyi tak ada yang nak teman. Langgani percuma Spotify dan YouTube Ray Nation semalam juga. Okay, kita dah nak sampai dah. Another spot apa? Okay, yang ini adalah spot rare juga. Ini adalah tempat yang mana memang mewah dengan ikan. Dan kalau korang memancing tidak dibenarkan, satu ekor ikan korang bakal didenda sebanyak RM5,000. Seekor ikan. Bagus. Untuk kita nak melestarikan alam, kalau semua jadi pot mancing, habis. Ikan-ikan, orang kata ikan-ikan domestik. Kita tak mancing kat sini sebab dia lebih kurang yang tadi, tapi cantik juga. Dan kita nak tukar another spot. Yang ketiga ada air terjun. Dia turun daripada dinding, kiranya air latar. Sebab tu dia panggil latar kasar. Okay, dan kemudian ada air terjun lagi yang turun. Jom, another spot. Okay, Jal, macam mana Jal keindahan di bumi latar kasar ni? Keindahan dia sangat cantik sebab tak dicemari dengan sampah lagi. Susah nak jumpa sampah kan? Tak jumpa sampah. Betul. Memang tak jumpa sampah. Ajaib lah, ajaib. Tahniah lah orang Terengganu kerana mampu menjaga kelestarian alam. Dan kita yang datang ke sini pun rasa macam takjub dengan keindahan yang Allah ciptakan ini, tanpa dinodai lah dengan sampah-sampah macam ni. Jangan nampak kan. Susah lah nak jumpa macam ada tiba-tiba botol tin Mirinda ke 7up ke Coca-Cola, tak ada. Dan kalau nak tahu, kita sekarang berada di kawasan yang kita nak pergi ke spot yang ketiga. Spot ikan yang besar-besar, yang memang wah, kalau kaki pemancing memang geram lah. Tapi kita pohon kepada semua untuk jaga amanah ini agar kita mampu preserve nature ni untuk anak-anak generasi yang akan datang melihat dan menyaksikan keindahan ini. Okey, sekarang ni kita orang dah sampai ke another spot. Kita dah boleh dengar satu stream yang sangat deras. Tengok sederas muka saya ni. Okey. Tak, dia sebenarnya memang cantik.
Ya Allah, kita daripada atas ni je dah lawa dah. Jadi kadang-kadang riang je. Jal, pergi depan lagi kot. Depan lagi boleh tak? Okey, Ijal dia tak berani, dia takut. Nampak tak? So, kita sebagai seorang ayah kena menunjukkan uswah. 1, 2, 3. Nasib baik dia tidak memalukan saya sebagai seorang ayah. Macam mana, puas tak? Best? Best. So, tahniah lah Ijal kerana berani. Itu dia. Penerjun tiruk daripada Terengganu. Seronok. Setakat ini adalah pot tiruk terbaik yang saya jumpa bila berada di Ulu Kasar. So kita ada air terjun stream macam tu. Kali nampak ni macam Caribbean guys. Dengan pokok-pokok. Ini pokok apa? Nibung kan? Ada pokok nibung. Oh cantik bro. Serius lah korang datang ke sini. Superb lah. Tapi pacat tu ada. Pacat ada. Jangan bawa lah orang rumah. Selesai di port yang nombor 3, kita bergerak ke port seterusnya. Pastinya lebih mengujakan. Depan ni lagi besar. Lagi gempak. Lagi cantik. Ya Allah. Ya Allah, cantiknya. Inilah keindahan yang ada dekat Ulu Kasar. Majestic. Kan aku dah kata, tempat Malaysia pun cantik. Tak percaya pula. Tengok lah. Orang Malaysia yang tak tahu tempat ni. Kasihan betul lah. Orang Indonesia tahu tau. Kasihannya. Jauh-jauh pergi Swiss. Pergi mana lagi? Switzerland. Ini tanda Ishak jealous kita pergi Switzerland sebenarnya. Tak apa tak? Nanti kita bawa pergi Switzerland. Guys, tempat-tempat macam ni, kalau korang datang dekat luar negara, dekat Eropah, belum tentu korang boleh mandi puas-puas macam ni. Kalau korang boleh mandi pun biasanya penuh dengan orang-orang diorang. Jadi kalau kita berada kat sini, dekat air terjun ni, kita boleh pergi depan tu dan kita boleh mandi-mandi dekat situ sebenarnya. Kalau air tak pasang ataupun tak besar, kita boleh terjun daripada situ. Memang mantap. Tengok tu dekat, dia main-main kat situ, dekat batu-batu besar ni. Ada balak lagi yang macam ni terdampar. Memang cantik. Ini memang port retreat terbaik. Puas hati. Okey, rasa-rasanya nak bagi berapa bintang spot ni? 11 apa? 10 Berapa 10? 110/100. Saya bagi 10 out of 10. So, dari segi kebersihan nak bagi berapa bintang? 10. Oh, Perfect 10. Tak ada sampah Betul. Memang susah nak jumpa sampah. Ada daun, ada batang kayu saja dengan batu-batu. Dengan kami je. Kami bukan sampah. Dengan ikan kecil je. Ikan gigit tadi. Tapi apa pun, kita rasa kita boleh katakan ini adalah satu port healing kebangsaan. Ini baru. Okey, sebelum kita nak, orang kata nak buat aktiviti yang seterusnya, kita makan dulu, isi perut dulu. Bagi kenyang sekejap. Dah lapar gila tadi. Dah dekat pukul berapa dah? Sekejap tengok jam 1:30. Dah 1:30. Jom.
Alright, seperti biasa selepas kita dah makan-makan, sampah jangan lupa buang. Plastik-plastik semua bawa balik. Hargai dan cintai alam kita. Jaga betul-betul. Kita boleh katakan ini antara port terbaik yang saya setakat ni pernah pergi, yang ada di Malaysia. Kalahlah Norway. Sorry Norway, bye-bye. Alright, so itu pesanan dari Red TV. Korang memang kena datang dekat Setiu ni. Daripada perjalanan kita orang daripada awal checkpoint tadi sampailah ke sini, ingatkan tempat kita pergi tadi ni cantik dah. Rupanya guys, Masya Allah. Jangan ingat negara kita tak ada tempat-tempat pelancongan, tempat-tempat healing spot yang terbaik. Ada, cuma kita je tak cari, dan kalau ada pun mungkin kita tak jaga. Rasanya hari ini adalah satu itinerary yang paling berbaloi, paling rare. Tim Azra Nature bawa kita orang. Superb lah. Dengan ikan kelah yang macam tu, jernihnya air dia, biru, bukan talang-talang. Ini pun spot terbaik untuk kita nak camping. Depan kita sungai yang sangat cantik, Bulu Kasar ni. Menghijau guys. Tu ada pondok dia dah siap kan, government siap kan. Dan ini, tengok air dia menghijau dari sini. Okey, sekarang ni kita dah keluar lah daripada persimpangan Hulu Kasar. Now kita heading ke sebuah campsite. Campsite ni betul-betul dekat belakang rumah owner campsite tu. Dan katanya view-nya pun not bad, cantik, ada sungai. Jom kita ke sana. Okey, kita dah sampai dah. Tu dia, kita dijemput oleh hujan. Oh, sejuk tempat ni sampai berkabut saya spek mata saya. Assalamualaikum. Ashraf. Pak Wi. Oh, nak pakai blanket lah. Okey, sekarang kita dah sampai konsep Pak Wi ni. So, kita nak solat dulu. Lepas ni, kita nak bawa korang explore satu tempat yang mana dia kedai makan. Tapi dia rare. Kedai makan ni kita sorok. Hanya orang kampung tu. Kalau korang nak tahu kat mana, tunggu lepas solat. Okey, kita pergi makan. Lapar weh. Okay, Alhamdulillah baru selesai solat. Wah, terasa beriman. Alhamdulillah, tafadhal mashkura ya Allah. Okay, so kita sekarang ni nak pergi melantak, nak makan dulu dekat sebuah spot rare. Katanya ni hanya orang kampung tahu. Even orang kampung pun kadang-kadang tak nampak. Jadi ni Abang Bert dengan Pak Wi nak bawa kita. Kita pergi makan makanan orang tempatan. Let's go. Saya nak bawa dia orang makan makanan tempatan. Saya yang bawa kan? Tak salah tu. Sejuk, keluar-keluar je berkabus. Saya tak tahu kenapa berkabus. So, kita kena jalan kaki. Jadi kita parking kat situ tadi. Kita jalan kat sini. Kalau datang Terengganu dia nak pergi kedai cakap, kena cakap nak beli. Oh, nak beli. Oh. Memang tak jumpa kedai ni. Memang tak jumpa. Aku signboard je, tapi tak tahu mana. Kita nak pergi makan kat kedai ke nak bertandang rumah orang? Kita makan rumah orang. Pecak selipar. Oh ni dah kena basuh kaki nampak. Tu siapa ni? Mana nak jumpa tanda harga tulis kat kertas gini. Legend. Ini baru rare. Ini baru. Ya, sukses semua dia panggil family datang ke tempat duduk apa tu. Oh, kalau macam logat dia pun sini mesti Kelantan lah. Mesti Kelantan. Geng-geng sini mungkin ramai dah tak cakap. Dia kecek. Oh. Jadi Allah Jadi best of best. Saya dulu masa belajar Kelantan dulu, first kita dah Negeri Sembilan kan. Sekali cakap apa benda lah budak-budak dia cakap. Lagi-lagi kalau dia budak-budak Kelantan dia jumpa korum dia, geng-geng dia, terus. Tapi bahasa Negeri Sembilan dia macam similar dengan Kelantan juga tau. Ya. Dia akan sebut juga bahasa Kelantan. Betul. Ujung dia tu. Abang dia panggil Abel. Ini antara part of orang kata marketing. Dia bagi air dulu, air dah habis.
Makan kemudian sampai dah habis air, order lagi. Tekan molek. Tekan aku. Oh, dia punya nasi goreng ikan masin itu memang mencengkang. Nyakut sungguh. Orang Sunda kena rasa mi rebus Johor. Gimana Sak? Boleh ngamuk. Sedap oi. Okey. Johor Kena cek orang Johor apa ni? Nak pedas sama. Okay, kita rasa pula dia punya tom yum. Ya Allah. Memang sedap. Tapi cuma bagi saya, kalau ada limau sikit lagi, padu. Terbaik. Sembang punya sembang, tak sedar pun matahari terbenam sambil kami menikmati hidangan makan malam. Seronok dapat berbual, berkongsi pengalaman bersama Abang Ai dan kawan-kawan. Kalau ke Terengganu, boleh cuba makan dekat warung unik ni. Okey, malam ni kita akan buat satu aktiviti, iaitu kita nak merebus sepit ketam nipah. Tapi dua orang tu dia dah terkubur. Tertewas. Yang dari Indonesia terus mengigau di dalam kereta. Okey, plan dia, kita akan masak dengan Maggi asam laksa. Sibuk. Dah. Bismillah. Allah lembut. Siapa sangka di Terengganu memiliki keindahan alam bertaraf dunia seperti apa yang kami saksikan di latar Ulu Kasar ini. Sekiranya anda ke sini, pesanan kami, jagalah anugerah yang Allah kurniakan buat kita ini sebaiknya. Janganlah kita mengkhianati keindahan alam yang hebat seperti yang diberikan kepada kita ini. Untuk episod seterusnya, kami nak kongsikan pengalaman kami menyaksikan hidden gem yang seterusnya kami saksikan di Terengganu. Terima kasih subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow, itu laju dah. Ini record tu, ini record. Alai, macam mana? Oh, depan tu. Sekali lagi. Itu ayam serama kena patuk. Siapa pula yang salah jalan? Kaki Ya. Dengar dulu cakap. 40 behind the scene. Nak mengajar dulu. Baru 39 dia. Satu lagi je. Pengorbanan seorang content creator ya? Tak kira.